Kat aktif macam ni, dia tengok sini clear. Tengok sini clear, target akan jadi blur. Dan nampak dua. Aiming sebelah kanan. Mata pula salah. Kalau dia aiming yang sebelah kiri, bermaksud dia menggunakan mata kiri. So, yang dia aiming itu sebenarnya bayang. So, yang betulnya di sebelah kanan. Untuk right handed lah. Okay, so kalau yang pasif, dia nampak sini blur, sini clear. Target jauh 30 meter tu dia nampak clear. Tapi dekat samping kabur. Dia tengok tempat. Itu pasif. Yang mana satu betul? Tak ada betul, tak ada salah. Dua-dua boleh. Tak ada betul, tak ada salah. Dia depend pada adjust. Tapi kalau saya lebih prefer aktif. Ya. Sebab apa? Kita nampak pergerakan side pin ni dekat mana. So waktu kita lepaskan anak panah, side pin tu pada kedudukan mana. Contoh kita aiming, kita dah tarik aiming. Bila aiming, kita tak nampak kuning. So apa nak buat? Apa nak buat? Dah aiming ni, nampak side pin clear ni, tapi kuning kita tak nampak. Naikkan sikit. Cari. Cari aktiviti je lah. Sebab apa? Side pin dah tutup kuning, dah tentu dah tepat. Oh, okey. Buat apa nak